Assalamualaikum, hai. Selamat tahun baru. Okey, jangan cakap terlambat. Baru 2 hari je kot. So, Weh, Aman Wan. masa jawab soalan. Ikin Rahim tanya, Abang Ahmad tinggal kat mana? Kampung mana? Wow, relax. Baru soalan first kot. Asya Abdul Aziz tanya, Aman bila nak kahwin? Wow, lagi advance. Muhammad Aiman tanya, saya suka warna apa? Bukan ke video ni sepatutnya tanya pasal... Cahaya Khalifah tanya, apa azam tahun baru Abang Aman? Okay, finally soalan yang aku boleh jawab. Okay, azam tahun baru... Okay, maybe nak... Banyak juga sebenarnya azam. Klik je lah link ni. Aku dah tulis dah semuanya kat dalam blog. Fida Junaidah tanya, berapa lama diperuntukkan untuk buat video? Lama tak? Depend. Kalau ada scene dekat luar, perlukan pelakon-pelakon lain, maybe dalam 2-3 hari atau seminggu. Tapi, kalau scene dekat dalam bilik, berlakon sorang-sorang, jadi maybe dalam sehari dah siap. Zulfikri tanya, Abang Aman, jawab teka-teki ni. Saya 2 alam. Badan saya lembut. Saya bertelur. Semua orang geli dengan saya. Siapakah saya? Awak ni menyedihkan. Hairul Izzat tanya, Abang Aman, bila nak kahwin? Okey, ini susah nak jawab. Hadi Hazimi tanya, Abang Aman, dah siap ke belum lawak sekolah? Okey, ni lagi susah nak jawab. Nisaki tanya, macam mana jana idea untuk vlog? Oh, cara dia senang je. Pertama kena cari topik dan bila dah dia tanya lagi, Amang Wan rasa Nisaki ni lawak tak? Okay, bye. Bye. Muhammad Hafiz Aziz tanya, Aman, awak ni siapa? Public figure ke? Tak, aku ni public phone. Kering. Daniel Haikal tanya, adakah tubuh Encik Aman Wan sentiasa bertukar jisim dan ketupatan kerana acap kali melihat tubuh dan saiz anda berubah-ubah? No. Wan Aisyah Wan Nazri tanya, Abang Aman ada kena-mengena dengan Aman AF tak? Without you, aku kini keliru. Tak. Hanim Khairi tanya, kalau kena pilih salah satu, komik atau vlog? Why? Okay, nak buat vlog senang. Nak buat komik ni dia susah sikit. Tapi komik lagi best daripada vlog. Clock. Nurul Khalidah tanya, Abang Aman ada bercadang nak buat komik ataupun nomik lain selepas lawak sekolah tamat? Yap, ada terfikir juga. Tapi, maybe sebelum lawak sekolah tamat pun dah ada nomik lain. Atik Zarzai tanya, karakter atau watak anime yang diminati? Gatsu. Kopi. Pop. Amirah Diana tanya, lagi suka tidur atau makan? Nurul Syafiqah Ashikin tanya, baca buku novel tak? If yes, Aman prefer genre apa? Horror. Oh my god, lagi kejam, lagi better. Kalau ada scene-scene budak-budak kepala meletup, budak-budak pecah kepala, lepas tu kena gigit a monster, please let me know. Memang suka gila dengan cerita horror macam ni. Nurin Amirah tanya, Abang Aman suka budak-budak tak? Suka budak-budak yang kena makan dengan monster lepas tu kepala meletup? Yes! Nurul Farhanah tanya, buku apa yang paling best Abang Aman baca pada tahun ini? 2014. Tahun 2014 tak banyak sangat baca buku fiction. Tapi kalau nak kena pilih juga, buku yang paling best baca ini dengan yang ini. Ahmad Irshaduddin tanya, kalau kita tolak troli pada kelajuan 3 km per jam, kenapakah Mak Jenab selalu terlepas rancangan telenovela? Dah TV Mak Jenab dalam troli itu kau tolak, kenapa? Syairazi Azlin tanya, bila kau nak feature aku dalam vlog kau? I just did. Congrats. Najwa Mashimaru tanya, YouTuber international mana yang Abang Aman minat atau terinspirasi? Okay, YouTubers international yang jadi inspirasi ada 3. Cuba teka siapa? Unbelievable. For life. Hey you! Yoru Chizaki asks, Aman Wan, I have a question. How do you have the courage to speak in videos? How did you become a YouTuber? Tell me please. You have to be super confident, watch more vlogs, and then try to learn from their mistakes and success, and then apply on your videos, and do it consistently. And please, ignore any trolls or haters. Be strong,
Cause haters gonna hate. Hate. I'm gonna shake. Shake it off. Syafiqah Kafisha tanya, pengalaman paling suka untuk dilupakan ketika di alam persekolahan? Oh my god. Okay, masa form 4, aku pernah dinobatkan sebagai pelajar paling handsome. Seriously. Dan masa tu aku macam ni rupa aku. Tak ada taste betul budak-budak zaman dulu. Dilaila Deliana tanya, hai Abang Aman, kenapa Abang Aman comel sangat? Kalau kurus sikit, mesti jadi Aaron Aziz. Aaron Aziz? I don't think so. Nur Akilah Syafiqah tanya, apakah tips untuk menjadi tembam seperti Aman Wan? Saya peminat nombor 1 Aman Wan. Habiskan belajar, graduate, duduk rumah, buat vlogs, makan, tidur. Nazatul Auni tanya, bila t-shirt Shippy Sweet nak dijual? InsyaAllah pada bulan Januari ni. Jadi mesti kena pergi ke Facebook aku, Aman Wan Official. Nanti akan ada pengumuman rasmi kat situ. Hanya untuk 50 orang sahaja yang pertama akan dapat something yang misteri. Cepat. Fuad Ahmad tanya, bila nak buat sesi bertemu peminat? Jangan lupa makan-makan sekali tau. Okey, macam ni. Tak ada hal. KLCC, kita jumpa, sembang-sembang, lepak-lepak, makan-makan, bayar asing-asing. Ada beran. Amir Syahmi Ali tanya, nak tanya soalan macam mana ni? Soalan macam tu lah. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana memberikan soalan. Okey, kepada yang aku tak sempat jawab, sorry banyak-banyak. InsyaAllah pada segmen akan datang. Jadi teruskan menonton vlog ini. Dan siapa yang belum subscribe, please subscribe. Akan datang, akan ada lagi segmen dan juga vlog-vlog yang menarik, InsyaAllah. Dan jika korang ada sebarang komen ataupun sebarang apa-apa pandangan, boleh juga komen dekat bahagian bawah. Dan teruskan menyokong Aman Wan. Dan juga jangan lupa t-shirt Shippy Sweet akan mula dijual. Jangan lupa pergi ke Facebook aku, Aman Wan Official. Dan dekat situ nanti aku akan umumkan bila. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Okey, bye-bye.